Okey, senang ke tak buat duit dengan forex trading ni? Okey, so sekarang ni kita tengok dekat gold, kami baru share signal tadi untuk buy. So kami buy sikit je, tapi dia dah pergi jauh ni guys. Okey, so dia tegak terus naik pacak. So dekat gold ni kalau korang perasan, dia ada support resistance yang kita kena respect lah. So kalau kita dah beri signal tu, korang boleh follow je. Boleh set stop loss, trailing stop loss, ataupun korang boleh pandai-pandai lah manage korang punya profit. Okay, so berapa banyak profit kita boleh buat satu malam? Kalau modal korang RM100, boleh flip jadi RM200-300 kalau korang dapat entry yang betul, cantik, pucuk dekat news, high impact news. Okay, so kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading ni, kami boleh kasih korang tips trading dekat YouTube channel Prof Duit. TikTok kami akan cuba jawab semua chat-chat korang. Dekat Telegram Prof Duit kami ada sediakan link tree untuk korang follow. Tengok saja link dekat bio untuk korang follow trade-trade kami. Okay, so harap korang boleh share video ni pada rakan-rakan. Jumpa lagi dalam video akan datang.